Parents Selangor yang ada anak berumur 4 tahun ke bawah, anda boleh dapat bantuan subsidi yuran TASKA RM100 setiap bulan tau. Bantuan daripada YAWAS ni akan dibayar terus kepada TASKA atau nursery anak anda setiap bulan. Ringan sikit beban parents nak bayar yuran kan? Untuk mohon, pastikan anda warga negara Malaysia yang lahir dan menetap di Selangor. Kalau tak lahir di Selangor, kena menetap di Selangor at least 5 tahun. Pendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah. Suami dan isteri bekerja. Tak boleh salah seorang tak bekerja ya. Umur anak 4 tahun ke bawah, bantuan terhad untuk 2 orang anak sahaja. Ibu dan bapa adalah pengundi berdaftar di SPR. Anda boleh ke portal skim bantuan asuh pintar di asuhpintar.yawas.com.my. Kalau nak tengok senarai TASKA, mohon untuk kali pertama dan semak status permohonan secara online. Sediakan dokumen macam borang pendaftaran online yang diprint dari sistem, salinan sijil lahir atau MyKad anak, salinan MyKad ibu dan bapa dan banyak lagi. Pause untuk tengok lama sikit. Anda kena hantar semua dokumen tadi dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh pendaftaran sama ada dengan email ke asuhpintar@gmail.com atau hantar ke alamat YAWAS yang tertera dekat skrin. Permohonan tutup pada 15 hari bulan untuk setiap bulan. Contoh, kalau anda nak mohon untuk bulan November, kena hantar permohonan sebelum atau pada 15 November. Tag pasangan anda supaya mereka tahu juga pasal bantuan ni. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow @1.my kalau tak nak terlepas.